Kamu boleh Tan Sri, aku apa peduli. Kamu Tun, apa aku peduli. Kalau kerja kamu lintah darat, hisap darah orang yang miskin. Satu contoh penyelewengan oleh pimpinan UMNO. Apa dia? Bernas ni diswastakan pada tahun 95, awal 96. Masa tu saya Menteri Kewangan. Bila Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir putus nak swastakan, di Parlimen dan di luar Parlimen, saya selaku Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, bagi jaminan walaupun kita swastakan, kerajaan tidak akan bertolak ansur untuk pertahankan kepentingan pesawah padi di negara ini. Kerana industri beras ini menyentuh kepentingan dia yang miskin. Siapa lagi nak pertahan? Dah swastakan. Itu tahun bila? 1996. 98 saya masuk cuti di Istana Hinggap Sungai Buloh. Syed Mokhtar sekarang punyai 84% daripada saham Bernas. Dibeli atau dijual kepada Tan Sri Syed Mokhtar. Mana ada yang nafas yang peladang? Kosong. Mana ada nelayan? Kosong. Mana ada staf Bernas? Kosong. Berapa untung Syed Mokhtar? Import beras satu tahun 1 juta metrik tan. 1 metrik tan untung RM700. Satu tahun dia untung RM700 juta. Apa yang diperoleh oleh pesawat padi? Kosong. Apa yang diperoleh oleh Syed Mokhtar? RM1 bilion. Cina sedikit diskincang, Bidayuh, Sabah, Sarawak ada Iban Kadazan. Tapi dari 170,000 orang mengikut Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang 200,000. 95% Melayu. Melayu yang dikatakan bela nasib Melayu. Jadi saya tanya oleh Parlimen UMNO, kamu bela Melayu mana? Sekadar melaungkan hidup Melayu itu lompong jika nasib anak bangsa masih ditakuk lama. Saya pertahankan hak 200,000 pesawah padi Melayu miskin. Kalau ada tanah, kedah kata relung, 1 relung, 2 relung, bolehlah nafas sikit. Kalau tak ada tanah langsung, memang miskinlah pesawah padi. Kamu guna kuasa kamu pertahankan seorang yang bernama Syed Mokhtar. Bernas ini syarikat kerajaan, pasal apa nak bagi kat seorang? Oh, dia kata dia apa sah Anwar malas dekat Melayu ni, dia kaya. Saya tak peduli Melayu ke, dia kaya bagus. Tapi jangan jadi lintah darat. Tahu tak lintah darat? Lintah ni dihisap darah orang. Ya. Lintah darat, kamu boleh Tan Sri, aku apa peduli. Kamu Tun, apa aku peduli. Kalau kerja kamu lintah darat, hisap darah orang yang miskin. Kerana wang ringgit, yang kena rasa kedudukan, kita gadai prinsip perjuangan. Karena kalau kita gadai, kita ikut. Siapa berani lawan kerajaan? Siapa berani lawan dah kerajaan? Tokek beliau-beliau. Dengan keyakinan dan istiqamah, kita harus teruskan perjuangan ini.